Abang, saya nak beli motor boleh? Bang. Oh, masalah kau ni. Bang, janganlah bang. Kenapa? Saya kemaluan bang. Kemaluan? Apa pula dia? Kenapa bang buat macam ni? Awak kan SA. Saya kan nak beli motor ni. Tak, maksudnya saya tak sukalah one by one ni. One by one? Bila masa pula one by one? Depan-depan. Face to face. Oh Explain pasal motor ni boleh? abang boleh baca kat sini. Oh, macam itu pula. Abang balik lah, saya bagi brochure, abang baca kat rumah je. Boleh? Tak adalah macam tu. Lepas saya. Kau kan Tolong. SA. Explain lah. Aku tak tahu sama motor ni. Saya pemalu bang, saya pemalu. Malu. Ni bukan pemalu. Pemalu bang. Ni terencat. Ni SA tadi ya. La ilaha Bang. Tunggulah datang. Bang. Bang, kenapa kacau hidup saya? Bang, tu perut saya. Oh ya. Abang ni tak payah datang tau sebenarnya. Abang boleh online je. Abang busy dengan saya boleh? BC pula. Kita busy. Cerita kat aku. Macam mana aku nak beli motor kalau aku tak ada kat kedai? Macam mana? Beritahu aku. Sebenarnya bang, zaman sekarang ni kita apply online je. Dan kita ada free delivery untuk semua motor. Semua motor yang abang tengok ni abang boleh beli secara online je. Tak perlu datang kedai dan berhadapan dengan saya. Abang boleh busy je. Iklan jap. Tak malu pula kau? Sales. Bang, saya berminat nak beli bang. So, apa yang saya perlukan bang nak beli motor ni bang? Okay, so kalau betul abang confirm, kita perlukan IC depan belakang dengan slip gaji 2 bulan je. So abang tak perlu malu-malu dengan saya okey je kalau abang confirm. Tak, sekarang ni kau yang tak malu ni. Tak, abang confirm nak beli kan? Confirm. Okay, jom. Jom. Air?